Bab jodoh ni kan, sampai bila kita nak cakap nantilah dulu, biarlah dulu, belum masanya lagi nak cari jodohnya. Sedangkan usia tak pernah tunggu kita bersedia. Setiap tahun kita bertambah matang, betul tak? Tapi kalau kita masih berharap tanpa sebarang usaha, tak ada makna juga. Kita akan stay dekat tempat yang sama je. Jodoh ni dia bukan datang sebab kita tunggu lama-lama, tapi ia akan datang bila kita mula bertindak, bila kita mula berusaha dengan bersungguh-sungguh, dan juga kita ada niat yang betul, serius, beradab dan juga berdoa. Kalau tahun ni pun sama juga, kita masih je baca-baca konten, tengok-tengok konten orang pasal jodoh. Ni dah banyak sangat tip-tip dah ada dah pasal cari jodoh ni. Tapi kita hanya simpan sebagai kenangan je lah, tak ada maknanya. Sebabnya kita tak ada pun nak manfaatkan untuk bertindak. Jadi tak akan ada apa-apa yang akan berubah lah. Ingat, cari jodoh ni bukan tanda kita ni terdesak ke, kita ni dah desperate apa-apalah kan. Tapi ia tanda kita ni jelas dengan arah hidup kita ni. Nak bina rumah tangga seperti fitrah sebagai seorang manusia. Bukannya cari jodoh ni untuk sekadar isi masa. Jadi fikir-fikirkan, kalau bukan kali ni, bukan tahun ni kita serius, tahun bila lagi? Kalau ada kat sini yang serius memang nak cari jodoh, jomlah pergi je dekat Janah Dok Mai, tempat orang single berkumpul. Manalah tahu seminggu dua dah join kita punya portal ni, ramai yang cuba mendekat dengan kita, dan juga salah satunya menjadi calon jodoh kita. Sebelum raya ni dah boleh buat majlis perjumpaan antara keluarga. Nak tak macam tu?